Di samping itu, saya juga ingin menimbulkan tentang masalah yang harus diambil perhatian oleh kerajaan. Dan saya ingin menarik perhatian Tuan Yang Pertua tentang buku The Tipping Point. Dan saya rasa Malaysia sekarang adalah satu contoh yang paling jelas bahawa kita mungkin dalam peringkat The Tipping Point. Satu ialah politik tsunami pada 8 hari bulan Mac. Dan berikutan tsunami politik ini, keadaan yang berubah telah menunjukkan kemungkinan bahawa ada perubahan yang lebih besar. Dan di antara ejen-ejen tipping point ini adalah selain daripada Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk juga Yang Berhormat dari Gua Musang, dan juga Yang Berhormat ahli parlimen daripada Sabah, dan termasuk juga Yang Berhormat dari Rembau, yang juga merupakan ejen tipping point ini. Tapi satu lagi perkara, bukan individu, yang memungkinkan tipping point ini berlaku, yang boleh membawa perubahan yang lebih besar, adalah masalah rasuah. Dan di sini kami boleh lihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tahu kegagalan sebelum ini untuk menangani gejala rasuah dan telah mencadangkan beberapa langkah-langkah untuk menunjukkan komitmen beliau terhadap menangani rasuah. Tetapi saya bimbang bahawa usaha beliau tidak akan tercapai sekiranya tidak ada hasrat politik, sekiranya beliau tidak ada pembantu yang dapat menyempurnakan tugasnya. Apa gunanya kalau dia satu orang yang nak hapuskan rasuah bila yang lain-lain tidak begitu committed. Dalam aspek ini ada banyak kes-kes rasuah yang belum ditangani. Dan saya rasa kalau rasuah ini tidak ditangani, ia mungkin menjadi satu lagi unsur utama tipping point yang saya telah sebutkan tadi. Di antara contoh-contohnya ialah seperti yang saya sebut dalam soalan tambahan kepada Yang Berhormat Menteri tadi. Gas, subsidi gas yang telah diberikan oleh Petronas. Sejak tahun 1997, sebanyak 58.2 bilion ringgit dari dalam bentuk gas subsidi telah diberikan. 48.8 bilion kepada sektor tenaga. Manakala 9.4 bilion kepada sektor bukan tenaga. Dan dalam jumlah ini yang diberikan kepada sektor tenaga, iaitu khususnya TNB dan IPP, kebanyakan gas subsidi dinikmati oleh IPP. Saya berikan satu contoh. Untuk tahun 2007, gas subsidi yang telah diberikan oleh Petronas adalah sebanyak 15.6 bilion ringgit, di mana TNB hanya mendapat 5 bilion saja. Sektor bukan swasta 3.9 bilion ringgit. Tapi yang paling banyak ialah IPP, 6.7 bilion ringgit. Di sini, Tuan Yang Pertua, saya nak cadangkan, kurangkanlah gas subsidi kepada IPP. Kerana mereka adalah syarikat-syarikat yang telah disenaraikan dalam Bursa Malaysia yang boleh mendapat keuntungan berbilion-bilion ringgit. Mengapakah mereka boleh menikmati subsidi berbilion-bilion ringgit untuk membolehkan mereka mendapat keuntungan berbilion-bilion ringgit? Manakah keadilan? Manakah kesaksaman? Manakah keprihatinan kerajaan untuk rakyat-rakyat miskin? Di sini saya harap bahawa kerana Malaysia pun kekurangan gas di Pulau Pinang, kerana tidak adanya bekalan gas. Sungguh pun ada pipe gas yang telah dibina dengan harga berbilion ringgit, tetapi kerana tidak ada gas, Pulau Pinang kehilangan pelaburan asing 1 bilion. Nah, saya difahamkan oleh pihak kerajaan pusat, untuk satu Malaysia kita hilang 6 bilion ringgit kerana tak ada bekalan gas. Apa gunanya kalau kita adalah pengeluar gas kalau kita tidak boleh menampung bekalan tempatan? Dan di sini saya pun nak bertikaikan macam mana Petronas menggunakan sumber kewangan yang sedia ada. Contohnya, dalam keadaan di mana kerajaan BN ingin memberikan wang Petronas kepada rakyat, Philharmonic Orchestra yang hanya dianggotai oleh 5% pemuzik tempatan. Saya nak tanya, adakah benar bahawa sejak Malaysian Philharmonic Orchestra ditubuhkan, 500 juta ringgit telah dibelanjakan? Nah, kalau benar, macam mana ia boleh membantu mereka yang miskin, mereka yang tidak ada beras sekarang,
yang tidak mampu beli beras. 500 juta ringgit untuk menampung Malaysian Philharmonic Orchestra yang bukan dianggotai oleh orang tempatan tetapi kebanyakan oleh orang asing. Sebanyak 95% pemuzik asing dibayar di antara RM16,000 dan RM28,000 sebulan. Setiap orang diberikan cuti berbayar 2 bulan setiap tahun. Ketua muzik atau konduktor dibayar RM130,000 sebulan. Manakala pembantunya RM50,000 sebulan. Jumlah perbelanjaan orkestra Malaysia ini adalah 33.5 juta ringgit sebulan. Adakah ini jumlah yang telah dibelanjakan? Ya, betul. Dan saya Bangun harap ni, Ahmad. bahawa konduktor muzik Malaysia, Ui Chan Si, telah meletak jawatan kerana tidak diberikan peranan penting. Kita Dan bagi, Ahmad. saya nak tahu bagaimana Petronas sanggup membazirkan wang begitu banyak tetapi tidak diberikan banyak faedah kepada pemuzik tempatan. Nak bagi batu pahat ni, Ahmad. Baik kalau wang ini bolehlah disalurkan untuk membantu orang miskin di Sabah. Kita tidak akan menentang. Dan saya rasa yang ahli-ahli parlimen dari Sabah pun akan setuju. Dan dalam aspek ini masalah beras Kita bagi, Ahmad. perlu diselesaikan dengan secepat mungkin. Sebagai langkah jangka panjang, monopoli syarikat bernas harus dihentikan kerana mereka telah gagal menjalankan tugas mereka. Apa gunanya bernas mengecapi keuntungan melambung tinggi? 2007 107 juta ringgit. 2006 135 juta ringgit. Mana wang itu pergi? Bukankah ini masanya wang ini digunakan sebagai subsidi untuk membantu rakyat Malaysia dapat membeli beras dengan harga yang munasabah? Penjelasan. Di Pulau Pinang, kami sungguh pun dalam sumber kewangan yang amat berkurangan. Bagan. Kami cuba mengambil prihatinan Mohon dan penjelasan. menunjukkan bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang ambil berat tentang masalah mereka. Sungguh pun ini adalah satu usaha yang kecil. Tapi kami telah memberikan secara percuma kepada orang miskin, orang fakir. Yang Muhammad nak bagi jalan dengan Muhammad. Sekampik beras Tak bagi, 10 kilogram secara percuma kepada orang-orang fakir. Yang Mas boleh gulung, itu Ahmad. seperti yang saya nak gulung. 15 minit ya, boleh gulung. Bila saya nak sebut tentang itu kapal selam dan jet Sukhoi pun tak sempat, tapi mungkin hanya secara ringkas. Adakah benar bahawa pesawat Sukhoi yang kita beli dengan 50 juta ringgit satu kapal terbang, sedangkan India beli dengan 40 juta ringgit saja, Vietnam pula 25 juta ringgit ni US dollar. Mengapa kita beli begitu mahal dalam skop tugas, commission yang melibatkan perimeka? Saya harap ini boleh diberikan penjelasan dan akhirnya untuk menggulung bahawa kita haruslah membuat pendekatan baru, ialah dengan menghadapi cabaran globalisasi. Sekarang dunia tidak akan sebut tentang geopolitik lagi. Geopolitik dengan izin Tuan Ketua, it's a relationship between people and space. But when you are talking about globalization now, you are talking about human interconnectivity. And when you talk about globalization, it is important that you must choose the best. Let us choose the best so that we can be on top of the rest. Dalam aspek ini, Kerajaan Pulau Pinang telah mencarangkan satu urus tadbir berdasarkan 3 unsur utama, iaitu CAT government, competency, accountability and transparency, di mana kita tidak akan berdiskriminasi kepada sesiapa tanpa kira kaum, agama, jantina ataupun fahaman politik. Dan di sini kami ikhlas kalau ada mana-mana pihak termasuk daripada parti pembangkang di Pulau Pinang tetapi parti kerajaan di kerajaan pusat yang boleh berkhidmat untuk kerajaan negeri Pulau Pinang, kita tidak akan kira baik dia gerakan, baik dia UMNO, baik dia dari parti Barisan Nasional, kita akan meminta mereka berkhidmat untuk kerajaan negeri Pulau Pinang. Tapi janganlah kerana usaha ikhlas ini kami ditindas, kami ditekan dan juga berbagai-bagai yang berlaku. Saya dengan ikhlas, Penjelasan yang Muhammad. saya nak menghulurkan tangan rakan, Janji-janji pilihan raya dah ditunaikan belum? hand of friendship to the government. Marilah kita sama-sama bekerjasama untuk pembangunan negara. Politik sudah lepas.
kempen pilihan raya besar sudah lepas. Marilah kita sama berganding bahu supaya Malaysia boleh lebih berdaya saing dan boleh lebih maju lagi. Sekian, terima kasih. Sri